Okay guys, hari ni aku jumpa lagi satu menu harga ramah RM4 je guys. Nasi bajet Akak Putri. Assalamualaikum Kak. Salam. Wah Kak, Akak jual apa ni Kak? Saya jual nasi bajet. Kenapa murah sangat ni Kak? Dah 2026 ni. Apa kita bagi orang harga murah-murah sambil berniaga sambil bersedekah orang. Alhamdulillah, mantap Akak. Okay Kak, dalam nasi bajet Akak ni Akak letak apa? Menu apa? Okey, so macam biasalah ada nasi putih. Okay, yang ni apa ni? Lauk apa ni? Yang ni lauk ayam kicap. So dia ada dua timun. Okay. Ada ayam kicap. Besar ayam dia? Besar. Kita bagi besar-besar. Okay, dengan nasi dengan timun lah. Ya betul. Okay, lepas tu menu apa lagi Akak ada? So setiap hari menu memang tetap ada ayam sambal, ayam kicap, ayam belada. Okay, yang ni apa pula ni? Satu hari kita buat 4 menu. Okey. Tapi 3 tu tetap, satu tu menu random lah. Setiap hari tukar. Okay, ni apa? Ayam sambal? Ini ayam sambal. Okay, yang lagi satu tu? Satu ni ikan sambal. Ikan pakai ikan apa ni? Hari ni. Ni menu random lah. Maksudnya setiap hari Akak tukar-tukar lah. Ya betul. Mantap. Ikan ni besar-besar Ikan apa ni? Ini ikan selar. Ikan selar guys, mahal tu guys. Okay, lagi satu tu menu apa? Ni menu tetap kita lah. Ayam belada. Ayam belada Ayam belada ni paling ramai orang beli lah. Pedas dia rating dia berapa Kak? Dia nak kata tak pedas sangat, tak manis sangat. Dia pedas-pedas manja je. Faham. Mantap. Okay, lagi saya tengok Akak ada jual benda lain. Jual apa ni? Saya ada jual dessert juga. Selain tu ada jual dessert. Ni dessert Akak Dia ada dessert. Ni semua buat sendiri ke? Ya, semua buat sendiri. Mantap. Lepas tu kita ada jual cheese coat, mini cheese coat dengan dadeh lah. Udah ada. Yang ni? Banyak dah habis. Ni apa ni? So, yang ni kita ada roti sosis. Okay. Harga dia RM2.50 je. Lepas tu kita ada popiah bergedil ayam. Tahu bergedil ayam, popiah bergedil ayam dengan popiah carbonara. Semua murah-murah Kak Murah je. Ni semua Akak buat sendiri lah? Ya betul, buat sendiri. Mantap. Air pun ada Kak Air pun ada. Hari ni yang strawberry. Mantap. Okey Kak, so nak tanya kedai Akak ni kita nak cari dekat mana? Dekat, saya duduk dekat Angkasa Nuri, Durian Tunggal. So korang boleh je search nombor 7, Jalan Angkasa Nuri 2, Taman Angkasa Nuri Durian Tunggal. Akak buka setiap hari apa? Saya buka setiap hari Isnin sampai Jumaat. Okey Kak, kalau macam tu buatkan saya 2 bungkus lah nasi bajet boleh? Okey, boleh. So guys, korang kena datang support Akak ni. Sebab apa cakap kau, menu dia semua RM4, RM5 je paling mahal guys. Yang lain semua dessert-dessert ni korang boleh tengok harga kat sini. Jangan lupa support Akak ni, okey Kak? Okey, dah siap. Nasi bajet putih RM4. Gerun tak gerun? Kalau macam ni Kak, gerun Kak, saya makan dulu. Terima kasih. Sama-sama. Okey Kak Putri, saya nak tanya, macam mana Akak boleh terlintas nak jual menu bajet serendah RM4 ni Kak? Sebab saya baru lepas berhenti kerja. So saya pun tengah pregnant sekarang ni. Akak tengah pregnant? Sebab tu saya fikir balik, memang nak fikir jaga anak dekat rumah. Lepas tu nak ringankan sikit beban suami. Sebab tu saya buat sampingan niaga ni lah. Alhamdulillah bagus lah Akak punya mindset. Ya, sebab tu kita jual murah-murah je sebab yelah, janji rezeki tu ada masuk kan. Lepas tu sekarang ni pun saya tengah pregnant baby twin. Kembar? Sebab tu memang nak sangat berhenti kerja dan niaga je. Alhamdulillah. So guys, pada wanita-wanita di luar sana, boleh contohi Akak Putri. Tolong ringankan beban suami and go support Akak Putri, okay guys?